Assalamualaikum semua. Hari ni saya Nashamina binti Muhammad Syamsul bersama dengan rakan saya Cik Amirah Nabila kita pada hari ini untuk menjawab serba sedikit soalan yang saya akan tanyakan kepada Cik Amirah. Okey, Cik Amirah, dah ready ke kita nak bertanya soal jawab ni? Okey, terima kasih sebab menjemput saya sebagai responden. Saya dah bersedia. Jawapan semua dalam kepala. Jangan main-main dengan Cik Amirah Nabila. Dia dah tengok video kita full daripada awal sampai akhir. Dah tengok skrip kita. Dah hafal dah sinopsis tu. Okey, Cik Amirah Nabila, kita boleh teruskan? Okey, boleh. Kita mempunyai 3 section. Ada section A, B dan juga C. Okey, kita tanya kepada section A dahulu, iaitu berkaitan dengan video yang kami lakukan. Okey, soalan yang pertama, adakah mesej utama dalam video yang kami lakukan ini jelas dan mudah difahami oleh Cik sendiri? Okey, pertama sekali terima kasih sebab menjemput saya sebagai responden kepada kumpulan ini. Jadi, berbalik kepada soalan tadi, bagi saya video ini memberi mesej tentang anti rasuah itu memang sangat jelas dan saya faham setiap momen-momen dan setiap babak-babak yang dilakukan oleh mereka dan memberi mesej yang bagus kepada orang luar maupun kepada pelajar-pelajar sendiri. Okey, terima kasih. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Bahagian mana yang Cik rasa dia paling membantu dalam faham kepada mesej anti rasuah yang kami cuba nak sampaikan? Okey, bagi pendapat saya sebagai penonton video ini, bagi saya babak dalam video ini yang memberi impact kepada saya tentang mesej anti rasuah tu adalah di mana watak pegawai JPJ Husna yang betul-betul menegaskan pendirian beliau untuk menolak rasuah yang diberikan daripada Iman, di mana beliau betul-betul menegaskan bahawa beliau tak nak rasuah itu, dan itu memberi mesej lah kepada kita semua bahawa itu adalah momen anti rasuah. Okey, bagi pendapat Cik Amirah lah, ada tak bahagian yang Cik rasa agak mengelirukan ataupun rasa macam kurang jelas mengenai video kami? Okey, pendapat saya dalam video itu, apa yang agak kurang jelas adalah di mana video itu tak menegaskan ataupun tidak pinpoint di mana Iman dan Adam betul-betul menerima akibat daripada perbuatan rasuah mereka. Mereka hanya menjelaskan yang Iman itu ditangkap, tapi tidak betul-betul menunjukkan apa yang diterima oleh mereka akibat daripada perbuatan rasuah mereka. Itu adalah pandangan saya saja. Okey, faham. Okey, soalan yang seterusnya, pada pandangan Cik, adakah video ini berjaya menunjukkan kesalahan rasuah tersebut? Bagi saya, video ini mampu juga untuk memberi momen-momen di mana berlakunya kejadian rasuah, di mana Iman cuba untuk memberi rasuah kepada Adam untuk membuat lesen terbang ataupun lesen tipu, bagi membantu Iman dalam membantu adiknya untuk mendapat lesen yang baru. Okay, faham. Okey, terima kasih Cik Amirah Nabila kita pada hari ini. Kita akan teruskan dengan section yang kedua, iaitu kategori impact video kami kepada para penonton. Okey, soalan yang pertama, adakah video yang kami lakukan ini membuatkan Cik ni lebih sedar tentang bahayanya rasuah ataupun jalan pintas macam Cik kata tadi, shortcut dalam hidup ni? So, macam mana? Adakah Cik rasa sedar benda tu dalam sesuatu perkara? Bagi saya, semua orang sedar tentang buruknya perbuatan rasuah ini, tapi dengan kita menonton video ini, mungkin kita mampu untuk lebih sedar tentang akibat jangka masa panjang daripada perbuatan rasuah dan shortcut ini kepada orang luar maupun kepada pegawai atasan sendiri, kerana benda ini berlaku di semua tempat, di dalam pejabat ataupun di semua tempat. Jadi video ini bagi saya mampu untuk memberi sedikit kesedaran kepada manusia tentang buruknya rasuah ini.
Okey, soalan yang seterusnya, pada pandangan Cik, adakah video yang kami lakukan ini cukup kuat untuk mempengaruhi penonton agar menjauhi rasuah? Okey, bagi pandangan saya, mungkin hanya sekadar satu video kita tidak mampu untuk betul-betul membasmi atau membanteras perbuatan rasuah ini. Tapi biarlah orang kata biar sedikit daripada tak ada apa langsung. Jadi video ini kita boleh jadikan sebagai titik kemula untuk kita menerangkan ataupun orang kata memberi awareness kepada semua orang bahawa buruknya perbuatan rasuah ini kepada kita sendiri ataupun pengguna sendiri ataupun kepada pegawai atasan yang berada di mana-mana pejabat sendiri. Okey, soalan yang terakhir untuk seksyen ini adalah adakah video ini sesuai ditonton oleh para remaja dan juga para pelajar sendiri sebagai bahan kesedaraan mengenai anti rasuah? Okey, bagi saya video ini sesuai ditonton oleh semua lapisan umur dan semua lapisan masyarakat kerana adanya pelbagai elemen dramatik, elemen kelakar, elemen serius dan juga pelbagai elemen yang kita terapkan dalam video ini membuatkan ia mampu ditonton oleh orang tua ataupun kanak-kanak ataupun remaja sendiri atau kita sendiri sebagai pelajar. Ia mampu memberi mungkin sedikit kesedaran kepada semua orang tentang bahayanya rasuah dan shortcut ini. Okey, terima kasih Cik Amira. Okey, seterusnya ini adalah bahagian yang terakhir ya Cik Amira kita pada hari ini. Okey, soalan yang terakhir ini berkaitan dengan kreativiti dan juga kualiti video yang kami lakukan. Sikit je Cik Amira, kita tahu nak balik dah kan? Okey, tak sabar nak balik. Okey, soalan yang pertama, adakah pendapat Cik, apa pendapat Cik tentang kreativiti dalam cerita yang kami gunakan di dalam video tersebut? Okey, berdasarkan saya sebagai penonton lah kan, penonton kepada video yang dah ditayangkan, bagi saya di mana kumpulan ini menerapkan elemen-elemen dramatik dan juga kelakar, bagi saya ia adalah salah satu approach, salah satu elemen yang membuatkan orang nak tengok video tu. Yang mana sekarang ni orang macam agak bosan bila satu video tu hanya monoton, hanya fakta sahaja. Tulis anti rasuah. Ya, betul. Jadi kita sendirilah sebagai kalau kita yang buat kan, kita cakap tak ada apa-apa yang menarik, tak ada apa-apa yang suspense. So scroll je. Ya, betul. So ini adalah bila kita letak video lawak, video elemen suspense juga, so membuatkan orang jadi nak tahu apa jadi lagi, kelakarnya benda ni orang jadi menarik nak tengok. Jadi bagi saya itu adalah kreativiti yang mana membuatkan video ini menarik, yang membuatkan orang nak tengok video ini. Okey, sudah tiba pada soalan yang terakhir kita pada hari ini adalah, pada pendapat Cik Amira sendirilah, adakah elemen lawak dalam video yang kami letak, adakah ia membantu dalam penyampaian mesej atau bagi Cik ia akan mengganggu penyampaian mesej tersebut? Okey, bagi saya lah kan, pendapat saya, wujudnya elemen-elemen lawak dalam video ni sangat membantu dalam mengekalkan konsentrasi penonton untuk terus menonton video ini. Mungkin bagi setengah orang, bagi setengah manusia, mereka merasakan adanya elemen-elemen lawak ni macam menunjukkan video tu tak serius ataupun dia rasa benda ni tak terlalu menekankan apa mesej yang mereka ingin sampaikan. Tetapi bagi saya elemen lawak tu agak perlu untuk mengurangkan rasa bosan bila kita melihat suatu video itu. Jadi bagi saya elemen lawak tu perlu diletakkan supaya kita lebih selesa, lebih seronok untuk melihat satu video itu, supaya di samping kita memberi juga mesej yang penting kepada penonton-penonton semua. Itu saja. Okey, terima kasih banyak Cik Amirah Nabila kita pada hari ini. Maka dengan itu berakhirlah kita punya sesi temubual. Tidak dilupakan juga terima kasih kepada Cik Amirah Nabila kerana sudi menjadi responden kepada video kami ni. Bukan senang ya, jauh-jauh datang semata-mata untuk menjadi responden kami. Terima kasih banyak ya Cik. Sama-sama. Terima kasih juga kerana sudi bertanya kepada saya tentang responden, menjadikan saya sebagai responden, dan saya berharap semua maju jaya selepas ini. Terima kasih banyak-banyak.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahmina binti Muhammad Syamsul dan saya bersama responden saya iaitu Encik Wan bersama saya hari ini untuk berkongsikan sedikit pandangan mengenai anti rasuah dan juga video yang telah kami lakukan. Dan soalan saya akan mengenai 3 seksyen iaitu A, B dan juga C. Okey, Encik Wan kita dah ready ke? Ya, dah ready dah saya je. Okey, untuk seksyen yang pertama, soalan yang pertama adakah mesej utama dalam video ini jelas dan mudah difahami oleh Encik Wan sendiri? Daripada pandangan saya sendiri, selepas saya tengok video-video yang dilakukan oleh Encik Syamina ni, daripada video ini saya dapat mendapati video ini sangat jelas dan sangat mudah difahami. Okey, untuk soalan yang seterusnya adalah bahagian mana yang Cik rasa ada sedikit mengelirukan ataupun tidak jelas? Daripada kandungan-kandungan video itu semuanya jelas dan tidak ada sedikit pun yang kurang difahami. Okey, soalan yang seterusnya adalah bahagian mana yang paling membantu anda untuk faham mesej anti rasuah yang kami cuba sampaikan? Daripada video ini, bahagian yang sangat jelas adalah di saat menerima dan memberi wang rasuah tersebut. Okey, untuk soalan yang terakhir pada seksyen A ini adalah pada pandangan Encik Wan sendiri, adakah video ini berjaya untuk menunjukkan kesalahan rasuah itu dengan betul? Dia berjaya ataupun tidak adalah jawapan dia dah tentu berjaya. Kerana di dalam cerita tersebut, ianya sudah jelas salah di sisi undang-undang. Okey, seterusnya kita kembali kepada seksyen B. Soalan yang pertama, adakah video ini membuatkan Cik lebih sedar tentang bahayanya rasuah ataupun jalan pintas untuk sesuatu perkara? Dari video ini, saya sedar akan kesalahan rasuah itu. Okey, soalan yang seterusnya, pada pandangan Cik Wan sendiri, adakah video ini cukup kuat untuk mempengaruhi penonton supaya menolak rasuah? Daripada pandangan saya, selepas saya menonton video ini sudah cukup untuk mempengaruhi penonton sendiri. Okey, soalan yang ketiga, apakah mesej yang paling penting yang Cik rasa sesuai untuk penonton selepas menonton video tersebut? Selepas menonton video tersebut, ianya sangat sesuai kerana di situ sudah jelas akan kesalahan di sisi undang-undang sendiri. Soalan yang terakhir untuk seksyen ini adalah adakah video ini sesuai untuk ditonton oleh remaja dan juga para pelajar untuk bahan kesedaran rasuah itu sendiri? Daripada pandangan saya sendiri, selepas menonton video ini sangat sesuai untuk ditontonkan kepada orang ramai. Seterusnya adalah seksyen yang terakhir, iaitu ada 2 je soalan yang kita nak tanya ni. Ya, boleh. Okey, soalan yang pertama, apakah pendapat Encik Wan sendiri tentang kreativiti yang jalan cerita yang kami gunakan? Kreativiti dalam jalan cerita yang digunakan adalah sangat jelas dan sangat mudah difahami. Dan soalan yang terakhir adalah, pada pendapat Cik Wan sendiri, adakah elemen lawak dalam video ini bantu untuk penyampaian mesej ataupun ia mengganggu dalam mesej yang ingin kita sampaikan? Daripada pendapat saya sendiri, elemen lawak dalam jalan cerita untuk anti rasuah ni adalah sangat tidak sesuai. Kerana ia boleh dianggap tidak penting bagi orang ramai. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada kami berdua. Terima kasih Cik Wan kerana sudi menjadi responden kepada kumpulan kami pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih semua.